Langkah hati penuh semangat, baju biru kami berkilau megah, menjaga disiplin maruah sekolah, amanah kami pegang teguh. Kadang berat tugas di tangan, namun semangat takkan padam. Kami belajar, kami berkhidmat, dua tanggung jawab digenggam erat. Kami pengawal sekolah tercinta, berjuang peraturan bersama, menjadi contoh rekan sebaya, disiplin jiwa, semangat membara. Langkah kami takkan goyah, walau penat hati tabah. Menegur bukan kerana marah, tapi karena kasih dan amanah. Antara tugasan dan pelajaran, kami seimbang dalam perjuangan. Penuh dan tanggung jawab berpadu demi nama sekolah yang satu. Kami pengawal sekolah tercinta, cinta berjuang peraturan bersama, menjadi contoh rekan sebaya, disiplin jiwa, semangat membara. Biru di dada lambang setia, bersatu hati teguh percaya. Kami benteng, kami pemimpin, menjaga harmoni setiap hari. Okay, hai Ali. Hai. Ali, so program kita dah berakhir selama 3 hari 2 malam. Apa pendapat awak tentang program kat sini? Program ni best. Lepas tu dapat melatih pengawas untuk lebih disiplin lah. Okay, so awak rasa awak akan recommend tak program ni pada masa akan datang? Komen? Awak akan datang tak kalau kita adakan program lagi macam ni? InsyaAllah akan datang. Okay. Hai Ikwan. Hai. Ikwan, program kita dah berakhir 3 hari 2 malam. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Apa pendapat awak tentang program ni? Adakah ia membantu awak menjadi murid yang lebih baik? Okay, bagi pendapat saya, adanya program ni sangatlah membantu saya untuk jadi seorang yang lebih baik. Sebab dia memupuk kita semangat kita sama. And dia buang mana yang negatif, and dia suruh kita rebut apa yang positif. Contohnya dia suruh kita bertoleransi antara satu sama lain. Kadang kat dalam dunia pengawas pun dia ada juga yang suka macam pasal muka, tapi dalam camp ni kita dapat toleransi sama-sama, kita dapat cakap sama. So benda tu yang membuatkan kita orang macam makin erat. Gitulah. Okay, so saya tanya dulu, adakah awak rasa program ni boleh kalau dianjurkan lagi pada masa akan datang, awak akan join tak? Ikut situasi juga, insyaAllah. Kalau tak ada benda yang menghalang, insyaAllah saya join. Sebab benda ni kadang-kadang dia tak datang sebab peluang tak datang sebanyak 2 kali.
kadang-kadang inilah masa dia untuk kita perform dalam unit badan pengawas kita, walaupun dalam akademik ataupun sosial dan sebagainya. Alright, okay, itu sahaja. Terima kasih Kuan. Bye. Hai Olivia. Hai. Pertamanya tahniah sebab awak terpilih sebagai peserta terbaik untuk camp kali ni. So saya nak tanya dulu, apa perasaan awak? Perasaan masa hari pertama kita orang datang, saya rasa saya excited sebab tak tahu lagi apa yang kita akan lakukan kat sini. So actually dekat sini setiap permainan diorang ada mengajarkan dari segi menguruskan kumpulan ataupun meyakinkan diri, menguatkan lagi keberanian masing-masing, Menonjolkan bakat-bakat yang terpendam, skill-skill yang perlu, betul tak? Okay, so setiap permainan ada juga mengawal kita untuk mengawal emosi, sabar, bekerjasama, saling bertoleransi, serta banyak juga lah pelajaran yang saya dapat dari camp ni. So saya harap lepas camp ni pengawas-pengawas lain pun ada keberanian serta keyakinan untuk menjadi seorang pemimpin. okay, itu sahaja. Tahniah sekali lagi. Bye.